Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and very good morning. So, apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan termasuk Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Singapura semua mak mengharap yang sentiasa didapat Allah dan tak sihat jangan bertangguh. Jumpalah pakar perubatan kerana mencegah tu sememangnya lebih baik daripada mengubati. Sekian lama mak tak bersiaran dalam 2-3 hari ni. Banyak berfaktor-faktor kerana urusan kerja hakiki, urusan luar, balik lewat, penat, segala-galanya bagai ada, dan penularan virus influenza pun di tempat kerja mak pun semakin menular. Ada setengah tempat sekolah yang dipahamkan bahawa ditutup kerana virus influenza. Namun kita kena ambil langkah berjaga-jaga, gunalah face mask ataupun kurangkan menghadiri tempat-tempat yang dijangkiti wabak. So dah pagi ni bangun mak nak buat nasi goreng kampung. Kerana apa? Kerana mak nak makan ubat. So makan ubat kena makan something dululah. So kita tengoklah keseruannya. You all tengah buat apa? You all masak apa? Jom kita kongsi bersama. Dia tengok bahan-bahannya. Ni nasi goreng. Ni nasinya. Mak dah lerai-leraikan. Kemudian mak gunakan sawi. Mak dah basuh. Tomat 1. Carrot. 2 ulas bawang putih. Ini dia bawang merah. Mak dah basuh. Kemudian cili lah. Cili ni adalah berapa. Cili ni mak akan tumbuk. Ikan teri. Kemudian sebiji telur. So bahan-bahan ni mak akan tumbuk lah. Mak akan tumbuk. Bawang ni belum basuh kot. Sekejap mak pergi basuh bawang. Okay. Mak dah tumbuk ni bergegar-gegar, asingkan. Kemudian telur nanti kita nak pecahkan. Mak nak sagat ni. Sekejap. Mak nak sagat mak punya carrot. Sekejap mak sagat. Mak tahu sikit je. Tak boleh, tangan ni tak boleh. Mak nak tahu carrot dalam nasi goreng. Lebihkan sayur mayo lah. Tengok cukup tak? Lagi. Okey. Cukuplah. Sebab nasi pun tak banyak. Okey, kita asingkan. Kemudian kita nak potong kita punya sawi tadi. Sawi ni cukuplah mak dah basuh. Sawi ni kita titik-titik dulu. Batang dia kan keras kan. Baru kita potong lah. Nak potong macam mana ikut selera lah. Potong pendek-pendek pun boleh. Dah lama mak tak masak lah. Beras mak pun dah semakin susut. Belum sempat nak pergi membeli. Semalam perlawanan bola dekat stadium. Jadi pengurus kan. Mak kena berada di sana. Lawan dengan Mahat. Sekolah Mahat. Seri pula. Okay, kita potong tomat. Lagipun nasi goreng lama tak dimakan. Tak buat nasi goreng lama sebenarnya. Jadi bila tambah sayur ni banyaklah jadinya kan. Cukuplah ni yang ada dalam freezer mak. Ni. Kemudian mak nak pecahkan mak punya telur ni. Ikan bilis satu tak apalah. Telur ni. Mana sudunya? Ni sudunya. Allahuakbar. Aduh. Apa daun bawang kat sini? Kulit bawang bukan daun bawang.
Set. Kita akan kocak ni. Nak dimasukkan dalam nasi goreng ya. Kita buat simple-simple. Okey, jom kita pergi menu. Okey, langkah pertama kita masukkan telur yang kita kocok tadi. Besarkan api. Kita balikkan. Lepas tu leraikan. Leraikan dia. Ini cara mak buat nasi goreng kampung ya. Kampung bertelur hancur ya. Hancurkan dia. Besarkan api sikit. Dia ada garing telur ni ya. Mak tak suka pecah dalam nasi. Kita buat ni dulu macam ni dulu. Nampak? Kemudian kita akan ambil lah yang bahan yang kita tumbuk tadi. Masukkan terus. Tangan mak bersih. Kau jangan mempertikaikan ya. Memang bersih tangan mak. Sendiri makan ya. Tak ada masalah. Bukan orang lain. Ni bukan untuk meniaganya. Kita sendiri makan. So gunalah tangan kita saja. Nampak? Dia ada garing sekejap. Ni nasi goreng paling sedap ni. Nampak? Kita akan masukkan kita punya cukup rasa Maggi. Kalau nak kuning baru taruh kunyit. Mak rasa mak tak perlu tak taruh kunyit. Okey, memadai. Nak taruh kunyit pun boleh, tak taruh kunyit pun boleh. Mak rasa mak tak payah taruh kunyit, mak nak yang biasa saja. Kemudian kita akan masukkan kita punya, ni jadi banyak sebab kita akan masuk sayur. Masukkan kita punya nasi. Pada awalnya ni kita buat seorang makan. Tapi dia akan jadi bila taruh sayur, taruh semua segala bagai, dia jadi boleh 3 orang makan. Kita buat dengan bahan apa yang ada ya. Kita gaul sampai dia sebati. Kalau tak dia cukup rasa Maggi tu biar dia sebati. Sebab kita tak taruh air. Proses bahan tadi nak menyerap tu dia lambat. Sebab dia tak ada air. Kita gaul ya. Sebab nasi goreng kampung. Kemudian sebanyak-banyak tadi ni masukkan semua. Masukkan semua. Jangan tangguh lagi. Dia jadi banyak ya. Dia jadi banyak. Betul tak mak cakap? Dia jadi banyak lah sebab kita dah tambah sayur. Ya. Ni kan dah cantik. Dia dah layu lah. Nampak? Musim-musim batuk ya. Musim-musim batuk lah. Musim-musim sesama ni sekarang ni. Virus wabak influenza ni dah menular. Menular. Ni nampak. Ni pun dah siap dah ni. Dah jadi dah mak pun nak makan ya. Okay guys, ini hasil kejadiannya. Mak nak sarapan. Kita taruh sos cili ya. Sebab tomato tak payah. Sebab tomato dah dalam nasi. Ini sos cili. Okay. Sebab inilah hasil kejadian nasi goreng kampung. Mak punya cara. Kena makan. Sebab nak makan ubat. After this, kena makan ubat. Yuk. Beraduk.
Yuk mangan, yuk madang. Wah, panas. Enak, enak tenan. Wah. Enggak ampun. Panas. Lalapan timun. Ki ono telur ndok e. Lepas mangan ubat. Panas, Duk. Nah. Okeylah. Mak rasa tak boleh nak berlama-lama lah. Boleh tak sampai sini je? Nanti kita jumpa lagi di video akan datang. Sambut rasa manis dan hormat. Jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi. Jaga prestasi. Hiasi pribadi. Yang paling penting, berdiri di atas kaki sendiri selalu. InsyaAllah bahagia akan mengiringi. Dan see you di next video. Anyway, thanks for watching. Please welcome to my channel. Like, share dan komen ya. Okay. Bye bye.